Ya, inilah tempatnya. Kau tengok aku punya rantai ni, ada kenduk, ada tegang. So benda ni kita tak boleh pakai dah lah kalau rantai akan jadi macam ni. Ini adalah RK Tasaku Chain 520 KRX RX ring, bukan O-ring. So seperti yang korang tahu, rantai ni dia rebag, kita kena potong dulu pakai grinder. Yang ini pula adalah bearing sprocket. Bearing sprocket ni kalau okey lah. Kalau tak okey, dia akan kerak ataupun dia jam terus, tak boleh nak. Bismillah. Ada Allahu Akbar. Assalamualaikum YouTube dan salam sejahtera. Welcome back to my guys. So, hari ni aku nak pergi rumah Bob lah. Bob Garage yang berada di Kajang. Dan actually aku dah pakai mount yang terbaru daripada Chin Mount. Chin Mount ni adalah mounting untuk helmet, untuk kita letakkan kamera, tak kisahlah GoPro, DJI ke, yang penting dia action cam lah. Kita nak letak dekat kita punya helmet. Nampak tak macam aku letak sekarang ni, kalau korang nampak. So yang ini, hari ini merupakan hari yang pertama lah aku memakai, nak tengok dia punya angle okey ke tak okey. Sebab yang ni dia lebih minimalis lah, dia tak ada semak-semak sangat. Dengan ada locking nut screw thumb tu kan, tak ada. Dia bagi siap-siap yang Allen key punya. Lepas tu kau ketatkan sikit je, dia dah ketat teruk ni. Jadi link aku sediakan dekat description. Sebab dekat video ni tak boleh, sebab dia bukan link daripada Shopee. Gitu. Korang tengok angle okey tak? Atas sangat ke bawah sangat ke? Sebab aku sendiri tak tengok lagi. Aku sendiri tak set lagi position dia macam mana. Sebab ni memang semalam pasang, hari ni terus aku shoot video on board ni kan. Dia untuk on board lah, dan untuk helmet. Dan yang paling bestnya, Chin Mount ni dia ada dengan segala pelbagai jenis helmet lah. Kalau tak ada, korang boleh email dia suruh buatkan ke kan. Nanti dia akan consider untuk tolong buatkan. So Chin Mount ni daripada US, harga dia lebih kurang dalam 50 ke 60 dolar macam tu, siap shipping. Cuma harga dia kalau dah 50 USD, berapa pula nak convert kan? Nak dekat berapa itu kan, 200 lah agak. Aku tak ingat lah, 50 ke 60 lebih lah, termasuk shipping. So mahal sikit. Tapi tak tahu lah, tengok lah kualiti dia macam mana. Kualiti dia okey. Dia punya angle ni lah, angle yang paling penting. Cuma tak tahu angle lah. Tengoklah angle dia macam mana. Kalau korang rasa okey lah angle ni. So kita nak menuju ke rumah Bob Garage. Untuk apa? Untuk menukar aku punya rantai. Dan untuk kali ini aku pakai rantai daripada RK. Sprocket rantai lah, one set kan, daripada RK. Yang paling bestnya aku dapatkan sprocket 41T. Dan juga aku punya rantai adalah rantai X-ring. Dia lebih better daripada O-ring dan lebih mahal sikit daripada O-ring. Ikut kemampuan korang lah sebenarnya, nak pakai O-ring ataupun X-ring. Tapi kalau macam aku daily, kadang-kadang outstation pun aku naik motor kan, kena pakai yang mahal sikit lah. Pakailah X-ring. Dia mahal dalam 100 macam tu kot. Kalau kita punya sprocket rantai one set, lebih kurang dalam 300 lebih, nak ke 400 kan. Ini tambah 100 baru dapat X-ring. Gitulah cerita dia. Dah tak nak cerita banyak. Nanti lagi banyak aku memaki hamun kereta lori nanti kan. Jom kita jumpa dekat Bob Garage. Let's go. Sampai. Banyak bumper, banyak bukit, banyak hati panas lah. Ya, inilah tempatnya. Kita one way je. Tak boleh one way, patutnya kau kena pusing sana. Sebab aku tahu tak banyak kereta pada hari ini. Aku ikut sini. Sampai sudah ni. Di sini guys. Lampu tak tutup lah. Habis lah nanti bateri. Okey, kita dah ready nak tukar rantai ni. Abang Bob sudah ada. Tadi dia tak ada. Sekarang ni dah ada. Rantai pun dah buat keluar, siap-siap. Kau tengok aku punya rantai ni, ada kenduk, ada tegang. So benda ni kita tak boleh pakai dah lah kalau rantai akan jadi macam ni. Sebabnya kalau kita ketatkan,
Dia ada satu tempat yang dia ketat, lepas tu satu tempat lagi dia akan kendur. Nampak ni ketat. Lepas tu kalau pusing lagi, dia akan kendur kat sini. Dan nak sampai stand dia ni, nampak? So hari ni aku nak tukar rantai kepada rantai RK. Yang ini adalah RK Tasaku Chain 520 KRX. RX ring, bukan O-ring. Apakah perbezaan dia? Kejap lagi kita tunjuk yang ni. Okay, yang ni boleh pakai untuk touring dan juga sport lah. Color gold. Yang ni, nampak color gold. Dan juga perbezaan dia dekat sini, X-ring ni, RX ring ni, dia punya ring, O-ring ni lain sikit. Kalau aku buka kat sini, mana? Ni ha. So dia akan bagi sekali dengan X-ring ni. Kalau kita tengok betul-betul, dia punya ring tu dia dah lain, dia macam ada petak-petak sikit. So kalau nampak dengan mata kasar, nampak macam sama je kan. Yang kelainannya, bila kau potong kat dalam tu, dia akan nampak macam RX. Sebab tu dia panggil RX ring. Yang ini pun dia bagi sekali, ini kepala dia. Jadi kita kena potong rantai ni. Rantai ni adalah rantai rebate, kena potong. Dan untuk sprocket kali ni aku pakai sprocket 41 daripada RK juga, 41. Kenapa 41? Itu dah bagi tahu. Sebab nak bagi dia gagah time RPM tinggi lah. Ni sama saja, yang ini original Suzuki tetapi saiz 13, sama saja saiz standard. Okey, dia datangkan sekali dengan stiker ni. Dan juga rantai ni lah. Rantai dia agak berat sikit aku rasa daripada O-ring. Yang ni colour gold Smart tu. Mari kita pasang, nampak dalam dia. Jom. So seperti yang korang tahu, rantai ni dia rebate, kita kena potong dulu pakai grinder. Sebab kalau rebate, kita tengok kepala dia, mana kepala dia tadi? Ni kepala dia. Kita kena bagi dia rata dulu, barulah kita boleh tolak dia punya pin keluar. Mari. So korang boleh nampak kat situ, kita dah grind, bagi dia lepel tu supaya kita boleh tolak dia punya batang tu keluar, barulah boleh bawa keluar rantai. Yang ini kejap lagi kita buka lah. Oh tu, ada tak? Yang biasa tu. Dia marking benda yang betul. So ni O-ring yang biasa. Yang ini adalah O-ring, bukan RX ring. Dia nampak macam O-ring yang biasa sahaja. Buat macam tayar kat kecil ni. Bismillah. Okey. Kasih lap sikit guys. Kau boleh tengok yang ini hampir 60,000 masih okey lagi. Getah dia tak ada makan-makan sangat, okey saja. So ni kita boleh pakai balik. Lepas tu korang boleh tengok kat sini dia punya bearing untuk sport rim ni pun okey juga. Yang ni original, ada tulis India lagi kat situ. Aku tak pernah tukar. Jadi kalau okey tak payah tukar. Biarkan saja. Lepas tu kita tembak angin lah macam biasa. Nak bagi pasir-pasir debu-debu hilang. Lepas tu kita pusing. Bearing dekat sini pun okey juga. Dia tak ada sangkut-sangkut, tak ada goyang-goyang. So tak perlu tukar. Yang ini pula adalah bearing sprocket. Bearing sprocket ni kalau okey, okey lah. Kalau tak okey dia akan kerak-kerak ataupun dia jam terus, tak boleh nak bergerak dah. Ni berapa 12 So sekarang kita nak buka sprocket. Sepanah 14. Buat 14. Tada. Sprocket 41 daripada RK juga. So untuk ketatkan untuk las, kita pakai torque wrench lah. Takut nanti loose. Sekejap. Apasal? Tukar sprocket depan. Susah lah Bob. Sprocket depan macam okey lagi, tapi bila kita dah ada yang baru, kita tukar je yang baru. Jadi masuk ke satu dia tak ada. Kau tahu mana dah tahu. Sprocket baru 13. Original.
Rantai baru Arcade RX Ring Gold. Ni nampak, ni O-ring RX Ring. Dia lain sikit, dia ada petak-petak sikit. Kalau kita tengok macam ni nampak macam biasa je kan, tapi sebenarnya tak. Itu je. Ni grease yang dia bagi. Kita letak je celahan ni. Dia licin tu. Yes. Bismillah. Dah berjaya guys. Dah berjaya ribet masuk. Bismillah. Pak. Okey, dah siap dah motor. Aku dah pasang RK Tasago chain. Yang ini 520 RX punya ring, bukan O-ring Nampak tak dia punya ribet ni? Dah berjaya ribet atas dan bawah. Dia 2 biji ni. Dia akan kembang sikit kalau kita ribet. Kalau kita masukkan saja dia tak ribet, nanti takut tiba-tiba nanti kang dia tercabut lah. So ribet ni sangat-sangat penting, kena ribet. Okay, ini adalah bentuk dia. Sama je lah sebenarnya. Cumanya nak tahu RX punya ring ni adakah dia boleh tahan lama. So aku akan set aku punya mileage. Mileage pun dah nak dekat 60k. Aku rasa boleh bertahan sampai 50k kot macam tu. 30 ke 50k lah insyaAllah. Okay, rantai pun dah ketat kan. Dah center pun semua. Alhamdulillah settle. Jadi sangat-sangat mantap. Dan seperti mana yang korang tahu juga, yang ini aku dah pakai Sprocket 41. Nak tahu dia punya top nanti ada ke tak ada, ataupun sedikit je perbezaan dia. Biasanya dia akan sikit lah perbezaan ni, sebabnya kita naikkan satu mata di belakang je, tak naikkan dua. Kalau naik dua barulah dia akan berbeza, rasa betul-betul pick up dia kan. So yang ini aku kena try dulu nak tengok dia mati ke tak dekat top. Cumanya kalau tanya dia laju ke tidak, tak tahu. Biasanya main Sprocket ni dia tak adalah ketara laju dia kan. Cuma kita boleh tahulah dia punya power tu dekat pickup dan juga dekat mid. Dekat top tu nak kena buat engine baru boleh rasa top. Alright, so next video kita nak buat apa? Aku rasa dah settle dah semua ni. Rantai dah tukar, Sprocket dah tukar, tayar pun baru dalam 1000 lebih. Nak buat apa lepas ni? Cuba korang komen sikit. Aku rasa video sampai sini saja, insyaAllah. Kita jumpa lagi in the next video. Like dan subscribe guys. Aku Syazul Rizad. Chun gang. Bye bye.